Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam karamah insaniah, salam JPN Selangor sentiasa berkualiti dan terus unggul, dan salam hulu langat sejahtera. Saya Muhammad Thaqif Nazif bin Muhammad Zainuddin dari SK Jalan 6 dengan kod sekolah BBA 4002. Bicara buku yang ingin saya sampaikan pada hari ini berjudul Atlas Dinosaur. Buku ini ditulis oleh Claude Begret dan diterjemahkan oleh Adventist Cast Pak Sendirian Berhad pada tahun 2021. Buku ini mengandungi 24 muka surat dengan saiz A4. Buku ini diterbitkan oleh Adventist Cast Publishing dan Caramel Publishing. Buku ini mempunyai 7 tajuk dalam siri ini, iaitu Atlas Anggota Badan, Atlas Angkasa Lepas, Atlas Lautan, Atlas Dunia, Atlas Keajaiban Dunia, dan Atlas Haiwan. Buku ini juga disertakan dengan pelbagai stiker dan poster yang besar untuk rujukan. Inilah kelebihan buku ini yang dapat menarik minat pembacanya dengan poster yang besar dan disertakan stiker untuk pembaca lebih mengenal dunia dinosaur. Rakan-rakan boleh membuat aktiviti menarik dengan menapal stiker pada halaman di dalam buku ini dan juga di poster yang besar ini. Malahan, buku yang bersaiz A4 ini sangat menarik kerana semua halaman muka suratnya dicetak berwarna dengan kualiti kertas yang tebal dan sangat berkualiti. Ilustrasi oleh Gustavo Regalado yang sangat menarik ini dapat menarik minat pembacanya untuk membaca buku ini. Cuba anda lihat sepintas lalu ilustrasi buku ini. Sangat menarik. Buku ini mengajak pembacanya untuk mengimbau dan mengembara ke masa lampau. Ia bermula apabila bumi terbentuk sekitar 4.6 bilion tahun dahulu. Malahan, 228 juta tahun dahulu, dinosaur pertama ialah dinosaur karnivor yang kecil dan lincah, serta berjalan menggunakan 2 kaki belakangnya dan bertelur. Ia bukan haiwan yang besar, tetapi keturunannya akan menjadi haiwan yang paling hebat. Buku ini juga menceritakan apa itu dinosaur. Tahukah anda bahawa dinosaur ialah haiwan yang menakjubkan dan mempunyai pelbagai spesies? Saintis telah menjumpai antara 800 hingga 1000 spesies yang berlainan. Ada di antaranya sekecil ayam dan ada juga di antaranya seberat 20 ekor gajah. Sesetengah spesies ialah pemangsa yang menakutkan dan ada juga spesies herbivore. Buku ini juga menceritakan tentang zaman Trias dan dinosaur zaman Trias, zaman Jura dan dinosaur zaman Jura, serta zaman Batu Kapur dan dinosaur zaman Batu Kapur. Pada zaman Batu Kapur, lebih banyak spesies dinosaur yang wujud pada zaman Batu Kapur berbanding dengan jumlah spesies pada zaman Trias dan Jura. Dinosaur yang paling mengerikan dan paling terkenal di zaman Batu Kapur ialah Tyrannosaurus yang juga dikenali sebagai T-Rex. Tyrannosaurus ini memiliki ciri fizikal yang paling dikenali ialah kepalanya yang besar, rahang yang kuat dan tangan yang pendek. Dahulunya, para saintis menganggap dinosaur ialah haiwan yang tidak cekap, bergerak perlahan dan tidak aktif. Bukti fosil tapak kaki telah membuktikan bahawa sangkaan ini salah. Dinosaur cekap berlari, berjalan dan bergerak jarak jauh. Buku ini juga menceritakan tentang kepupusan dinosaur. Dinosaur telah pupus sejak 65 juta tahun dahulu. Oleh itu, jika tiada manusia yang pernah melihat dinosaur, bagaimana kita tahu mengenai dinosaur? Jawapannya ialah fosil. Apa itu fosil? Fosil bermaksud tinggalan tulang tumulang haiwan atau tumbuhan sejak zaman prasejarah lagi. Kebiasaannya, fosil ini dijumpai dalam keadaan sudah menjadi batu
ataupun dalam bentuk enapan dengan pasir dan lepung. Justeru itu, saya mengajak rakan-rakan untuk membaca buku ini untuk mengembara ke masa lampau. Terdapat banyak lagi ilmu pengetahuan tentang dinosaur yang diceritakan dalam buku ini. Penggunaan ayat yang mudah dan ringkas dengan ilustrasi yang menarik turut menarik minat saya untuk membaca buku ini. Namun, ada beberapa kekurangan yang terlihat pada buku ini apabila cerita yang terlalu ringkas menimbulkan banyak pertanyaan dan persoalan di dalam pemikiran kita untuk mengetahui maklumat berkaitan dinosaur dengan lebih terperinci. Oleh itu, buku ini sangat sesuai untuk permulaan pembacaan yang ringkas bagi mengenal dunia dinosaur. Semoga rakan-rakan juga akan tertarik dengan buku ini dan mendapatkannya. Sekian daripada saya. Terima kasih.